Macam nak makan dah. Cikgu. Ya. Cikgu pernah tengok ayam duduk tak? Ayam duduk. Cikgu nak tengok tak? Nak. Itu dia bersila tu malu tak tak, Dia boleh bersila. Wow. Hebat je. Cikgu ayam tu melutut tadi. Dia bersila. Ayam tu melutut. Cikgu Bagus lah ayam ni sopan. Ha? Ayam sopan. Bobo bersopan. Tayak akhir nak tengok. Tak apa Eh kan sempat ayam belajar. tu Islam. Tayak akhir. Tayak akhir. Dah kotor balik. Nah. Okey. Tadi kita dah belajar apa tadi? First tadi. Anak. Ra. Ra. Apa dah? Telur. Salah tu ter. Okey. Sekarang ni semua dah tahu ke haiwan apa beranak, haiwan apa yang bertelur? Dah. Okey, jadi cikgu rombakkan ni. Mai sini. Cikgu rombakkan ni. Okey. Cikgu nak yang sini, belah sini haiwan mimik. Haiwan beranak. Ya Allah, Nadia Tol. Saya nak ambil Kat mana cikgu beranak Sini cikgu? beranak, sini bertelur. Okey, bertelur. Letak betul-betul Mimi, Syarifah. Jauh. Nani. Mana cepat? Ini dia kawan. Cikgu. Dia kawan Cepat. dengan itik. Cikgu. Jangan nanti dia sakit. Jangan balik-balik je cikgu. Dia sakit. Cikgu, tengok ni. Dia beli itik. Ini. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Okay, ni kita duduk dia. Cikgu, telur bergerak cikgu. Telur masuk sini lah semua. Cikgu, itik ada bergerak. Titik bergerak. Sebab cikgu sebelah harimau makan itik cikgu. Dia nak serang. Tidak. Lari. Itik jom lari. Nak main lepas tu main kat sana. Kat sini nak belajar je. Okey, dah cikgu. Dah asingkan. Okey, dah asingkan. Okey, Nadia. Okey. Cuba sebut ini harimau apa? Harimau. Haiwan apa? Harimau. Harimau. Yang ni? Harimau. Ni badak. Badak. Badak apa ni? Badak. Badak air. Badak air. Kalau badak semua macam mana? Badak. Badak semua ada tanduk. Oh, tanduk. Badak air ada tanduk ke tak? Tak ada. Ada. Okey, bagus. Okey. Syarifah. Yang ni harimau apa? Haiwan apa? Harimau. Harimau apa ni? Binatang. Bintang. Harimau bintang. Binatang. Dia memang binatang, Syarifah. Cikgu, Okey. apa beza binatang dengan haiwan? Binatang dengan haiwan tu sama. Sinonim lah. Dia sama maksud tapi penggunaannya sesuai ke tak sesuai. Jadi Cikgu pukul tangan Mimi cikgu. Cikgu, Nama dia buat apa? Mimi jatuhkan ni. Cikgu, saya baru je basuh tadi cikgu. Okey, Amni. Ini kita kan dah belajar kidaran hidup. Cikgu nama dia Farah lah. Titik. Nama dia Farah Amni kan. Okey. Okey, sekarang Ya. cikgu nak tuan. Cikgu nak Ya Allahu Akbar. Ya, cikgu nak tuan susun proses itik. Daripada telur sampai dewasa. Dia mula dengan telur. Okey, telur. Mak dia bertelur. Okey. Lepas tu mak dia pun telur pun menetas. Nenek tu apa? Nenek tu apa? Dia panas. Dia peram. Peram. Dia peram macam tu. Lepas tu dia menetas jadi anak itik. Lepas tu dia jadi itik besar cikgu. Betul tak? Betul. Bagusnya. Okey. Cikgu, jangan buang. Macam mana ni? Saya masuk tombol. Okey, disebabkan semua dah faham, cikgu nak semua jawab kuis. Wow. Okey, Ini sekarang pandai cikgu. Sekarang cikgu nak tali tampuk. Okey, tuan dulu. Letak dua gambar. Satu gambar telur, satu
dah buat tadi. Dulu. Dua gambar bertelur, dua gambar beranak. Telur lagi Dia makan saya dari nak sendiri. ambil Dia makan dari sendiri. burung. Dah tak ada tekan dah. Yang beranak Boleh lah awal bunyi. harimau. Harimau melahirkan. Harimau. Cikgu cerita tak? Satu Lagu lagi. Harimau Malaya. Saya nak Tahu. ambil Tu cikgu sambung. Cikgu janji. Mimi boleh. saya nak ambil anak. Astagfirullahalazim. Dah cikgu, saya Okey, dah dah. buat dua. Dah Okey, lihat tu. cikgu nak Mimi dengan Nada telur osom. Awesome. Awesome. Asyik dulu. Ah, cikgu balik semula. Tak ada. Ayo dulu. Okey, dua gambar beranak dan Harimau. dua gambar bertelur Mimi. Harimau. Kenapa tu orang buat tinggi? Aku je. Cikgu saya lah yang buat. Okey, dah. Naik. Dah datang. Nak. Alah, kita belah glass frame. Alah. Betul ya cikgu? Betul. Nak Ah, maju. Ya. Ya. Boleh. Nak maju Cikgu nak aiskrim satu. juga. Ini maju dua. Tuan Tuan maju maju. tiga. Siapa maju satu? Nah. Siapa yang letak salah ni? Apa kamu yang letak Takkanlah salah? kambing bertelur. Siapa letak kambing bertelur tu? Siapa letak ayam ni? Ayam beranak ke bertelur? Siapa yang letak? Mimi Ha, yang letak. Mimi tak dapat aiskrim. Okey, thank you cikgu. Tak apalah Mimi. Biarkan dia. Ya, beladai. Cikgu kalau Mimi salah, salah lah. Mana boleh kena betulkan. Kita betulkan kesilapan. Okey, Everyone make a mistake. Wow, pandainya I was speaking. Okey, kita main satu lagi game. Cikgu buat dengan Indonesia. Dia nak makan. Wah, jatuh. Oi, baby telur. Kita main jawab soalan juga. Banyaknya soalan. Ada 10 soalan. Banyaknya. Yelah, dah Bertelur. Alamak. Bertelur apa? Ikan. Panda lah. Paus. Tak boleh sekali je. Paus kan ikan. Ini paus ikan. Ya, paus memang ikan tapi dia haiwan mamalia. Jadi dia Mama. Berwarna. Mamalia tu apa cikgu? Mamalia tu haiwan yang melahirkan anak. Cepatlah buat. Walaupun dalam laut. Siapa sepatnya? Okey. Tuan, buat mana? Nombor Saya nak 10. nombor 8 sebab birthday saya bulan 8. Okey, boleh. Beranak. Beranak. Cepat. Nombor 5. Apa nak pilih nombor 5? Dah. Kau kedai beranak ke? Tolong aku kena bertelur. Betul. No, kau. Kau? Saya dah nombor 9. Bila siapa pasal? Siapa tu Mimi? Ada apa-apa ke Mimi 9 ni? Ya. Oh, baru berjumpa bulan 9 ni. Ya ke? Bulan 6 lah. Cepat. Sembilan lah. Bulan 6 lah. Mereka berjumpa. Cikgu, tuan cepat. Jangan borak. 2. Betul. Monyet tuan. Monyet memang ada telur tapi dia tak bertelur. Apanya ada telur ni? Saya selalu makan. Ada telur. Saya selalu Dia makan bukan nama telur. telur ayam. Dia nama testicle. Cepatlah tuan. Testicle. Cepatlah Ya, cepat. cakap. Cepatlah Nat. Cepat nak datang. Ular je kau ular. Next. Cepat. Kenapa 10 Mimi? Tak tahu. Betul. Bertelur. Ular sebab ada telur banyak. Tak. Tak. Betul. Nombor 3. Nombor 3. Kenapa nombor 3? Beranak. Dia beranak. Tuan beranak. Tuan dah ada anak. Tak ada, saya Dia dah ada nak baby. tekak je cikgu. Kucing Dia beranak. ada baby kat rumah. 3. Cepatlah Nat. Ada Belum baby kat lagi. rumah. Adik saya. Oh. Bertelur. Bila masa Mak mak tu anak bos. kawan anak bos. Ya, satu lagi. Seorang adik. Beranak.
dapat beranak. Betul. Yeay. Dan macam ni. Yeay. Okey, sekarang kita dah habis belajar tentang haiwan beranak dan Bertelur. bertelur. Jadi sekarang kita nak menyanyi. Wow. Menyanyi lagu. Mimi ni kenapa main-main? Tak Mimi. Macam Mimi. Okey. Okey. Mimi balik. Okay, semua bangun. Cikgu tak nampak. Okey. Kita akan menyanyi lagu Didi. Wah, hurrah, hurray. Hurrah. Hore. Ayam kok 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 kok. Bunyi kata au 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 au. Au 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 au. Bunyi monyet tuan tuan bunyi kok 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 kok. Au 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 au. Bunyi kucing miau 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 miau. Miau 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 miau. Bunyi burung cip 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 cip. Cip 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 cip. Bunyi itik kuek 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 kuek. Kuek 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 kuek. Kami bunyi miau 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 miau. Cip 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 cip. Kuek 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 kuek. Yeay, dah habis. Habis boleh balik. Boleh balik. Cikgu. Okey. Bye. Masuk balik sama-sama. Ni kemas balik ni. Kemas. Dah kemas. Yeay. Cikgu dia bawa balik ayam. Bawa balik ayam. Janganlah cikgu. Cikgu. Ayam tu tak boleh makan dah nak. Cikgu. Tutuplah, tutup.